I got Malaysian food. Let's try and rate it 1 out of 10. Keith Lee style. Isn't that plane go missing in Malaysia? Oh, my hunger go missing after I eat this food. See what drink they gave us to slurp this all down with. This is called Malaysian milk tea. Let's try it. I love me a milk tea. Bao Bang Bong. Ding. The tea that they use in this milk tea is really like bold, appetizing. This is Malaysia, a nation of pride, culture, and viral stories. Hai guys, selamat datang ke Ratu Viral Channel. Okey, dengar betul-betul. Apa yang saya nak cerita ni bukan cerita biasa. Ini bukan pasal lapar, bukan pasal makan sedap saja. Ini pasal satu situasi yang buat pelancong terus diam, senyap, tak bercakap, tak komen, tak senyum pun. Anda bayangkan ya, seseorang yang biasa travel satu dunia, makan di banyak negara, tiba-tiba duduk depan satu meja kecil, makanan sampai, dia ambil suapan pertama. Lepas tu dia berhenti. Dia pandang makanan tu lama, pandang sekeliling. Dan waktu tu, satu ayat saja main dalam kepala dia, aku dekat mana sebenarnya ni. Yang buat benda ni pelik, orang tempatan sekeliling dimakan macam. Biasa, tenang, santai, siap komplain lagi. Ala, biasa je ni. Dan itulah momen yang buat saya nak kongsi video ni. Sebab di satu tempat ni, rasa makanan dia bukan buat orang melompat kegembiraan, tapi buat orang terdiam. So, jangan ke mana-mana, tengok sampai habis. Sebab bila anda dengar apa yang pelancong ni alami, anda mungkin akan pandang pinggan sendiri dengan cara yang berbeza lepas ni. ということで、日本人の友達をマレー料理屋に連れてきましたということで、いただきます。早速一口目からのこの表情。ここからは日本人たちがマレー料理を楽しむ姿をしばしお楽しみください。もうベトナムにないこの味。やばいマジで。日本にもなくない。日本にもない。Yang pertama sekali, benda ni bukan pasal satu jenis makanan. Bukan pasal nasi lemak saja. Bukan pasal roti canai saja. Tapi pasal pilihan. Kau duduk satu meja, kau boleh pesan 10 benda berbeza, dari 10 budaya, dan semuanya sampai panas. Semua rasa betul. Pelancong ni biasa dengan menu ringkas. Satu restoran, satu identiti. Tapi di sini, satu kedai boleh jadi medan kejutan. Dia pesan satu, kawan dia pesan lain. Meja sebelah pula makan benda yang dia tak pernah nampak. Dia angkat kening. Dia senyap. Dia cuba rasa sikit dari pinggan orang lain. Lepas tu dia pandang balik menu, seolah-olah menu tu baru berubah. Yang buat dia terdiam bukan sebab sedap saja, tapi sebab orang sekeliling makan tanpa drama. Tak ada siapa rakam dulu. Tak ada siapa cerita panjang. Semua makan macam ni rutin. Macam benda ni memang hak asasi. Dan itu yang buat orang luar rasa pelik. Kenapa korang tak bangga? Kita pula jawab, laparlah, harga pula jangan cakap. Itu yang buat pelancong berhenti kunyah. Dia kira dalam kepala. Dia senyap, dia tengok bil, dia tengok makanan. Dia tengok suasana. Dan dia ulang ayat sama. Are you sure? Paling lawak, ada yang cuba cari makanan biasa. Tak pedas. Tak kuat rasa. Tapi akhirnya dia sendiri tambah sambal. Dia sendiri cedok kuah. Dia sendiri minta lebih. Masa tu dia dah kalah. Dia tak bercakap lagi. Dia makan dengan hormat. Dan waktu itulah, kita yang duduk sebelah masih anggap semua ni normal. Padahal, ini bukan normal. Ini luar biasa. What country has the best breakfast? Malaysia! Let's go! Malaysian breakfast. Iced Milo. Oh, that's liquid love. Nasi lemak. What is that? Is that fish? Wow, that's fancy. This looks Indian. Roti kaino. Put it all together. Spicy. Soft and tender, you know, like you're grabbing... Daddy, chill. The rice, the fish, questionable. Malaysian breakfast, 8.5 out of 10. Today I'm going to be trying a Ramly burger for the first time. Looks insane. It looks really, really good. There's so much sauce. I'm gonna take another bite because I didn't get everything. It's really good. It's so messy. Honestly, I'm not even sure what's in here.
We just took what the guy recommended. I think it's 2 patties of beef, then sauce, omelette. It's really, really juicy and it's really, really like filled with sauce. It's really, really good. It's actually very good. I was a bit worried because I thought it was going to be very, very heavy, but it's actually really nice. Let me know what I should try tomorrow and I'm going to try what the top comment recommends. Yang buat saya selalu senyum, pelancong ni bukan terdiam sebab tak tahu nak puji, tapi sebab dia sedar satu benda. Ada tempat di dunia ni yang orangnya tak sedar mereka hidup dalam kemewahan rasa. Mereka tak kejar viral. Mereka cuma makan. Tapi setiap suapan tu jujur. Kita membesar dengan rasa ni. Kita biasa. Kita pilih-pilih. Kita komplain. Tapi orang luar datang dan mereka ajar kita satu perkara tanpa cakap apa-apa. Mereka terdiam. Mereka makan perlahan. Mereka hargai setiap suapan. Dan bila mereka balik, mereka akan cerita pada orang lain. Bukan tentang hotel. Bukan tentang bangunan. Tapi tentang satu meja kecil, satu pinggan panas. Dan satu rasa yang buat mereka senyap lama. So saya nak anda fikir sekejap. Makanan yang anda makan hari ini, betul-betul biasa ke? Atau anda cuma terlalu biasa sampai tak nampak keajaibannya? Ini Ratu Viral. Dan persoalannya, kalau orang luar boleh terdiam kerana rasa di sini, kenapa kita pula selalu tergesa-gesa? First meal in Malaysia. We got the mala fried rice, and it's got a nice fried egg. They also gave me the little soup here. I'm not sure what type of soup that is, but this is what we want to try though, the fried rice. Mala fried rice here in Kuala Lumpur. Oh man, oh that's awesome. Oh, it's spicy, really spicy. Oh, dude, that's good. That's way different to any other fried rice I've had before. Yeah, let's try a little bit of this sauce with it. Try with this. Man. First meal, success, off to a great start, bro. No joke, some of the nicest fried rice I've had. Very unique tasting. Guys, I underestimated the spiciness. Straight chili in there, dude. I think that chili almost sent me to the hospital, laced with chili. That was delicious.